Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada siapa yang mengatakan taubat itu mudah. Kita perlu banyak bersabar dalam mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus bersabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu banyak bersabar dengan dugaan-dugaan cabaran kehidupan kita setiap hari. Kita perlu belajar agama dan memerlukan kesabaran. Masa kita, pengorbanan kita, kita perlu bersabar dalam memahami apa yang kita diperintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh mengamalkan agama mengikut suka hati kita, perasaan kita, sangkaan kita. Tentunya ada landasan-landasan yang perlu kita tahu dan kita harus patuhi apakah yang diperintah Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dilarangi Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ini memerlukan kesabaran kerana kita perlu duduk belajar dan untuk kita mengamalkan dengan tepat dan betul.